So tadi awal tu aku saja je aku nak buat hook untuk video ni, tapi aku tak ada idea untuk buat hook, so aku pakai benda tu lah. So tujuan aku buat video ni sebenarnya aku nak promote channel aku, sebab aku sebelum ni ada buat satu channel YouTube and alhamdulillah dia boleh go, tapi tak mencapai target sebab aku terhenti buat video disebabkan aku fokus dekat SEM akhir. So SEM akhir tu aku ada final year project, aku tak nak lah macam campur aduk kan. So dekat situ aku macam terhenti. Kalau korang boleh tengok aku punya pencapaian hampir lah dah nak capai dah pun. So tujuan aku buat video ni, aku nak meminta pertolongan korang semua untuk tengok video aku lah, tengok video YouTube aku untuk aku capai reach watch hours ni. Kalau korang boleh tengok, aku banyak agak buat video yang pelik-pelik, tak ada pelik tapi macam adalah jalan cerita dia. Tapi aku rasa macam nak stop buat video macam tu sebab dia makan diri aku tau. Bila kau buat video untuk something tu, dia akan makan diri kau. Aku selepas ni nak try buat video yang memang diri aku, faham tak? So dengan tu korang boleh help aku untuk capai. Kalau video ni tak FYP aku tak tahulah, sebab ni je jalan akhir yang aku boleh gunakan. So itu saja. Pakat-pakat lah tengok tu, share kat kawan korang ke.